As the crowd bustles around Pasar Tani Seksyen 17 Petaling Jaya, a growing concern lingers among them, which is rising prices. Daging ni tak berapa naik sangat sebab harga dah ditetapkan tau dengan farmer. Kecuali raya dia akan adalah turun sikit. Harga lebih kurang dalam RM4 macam tu lah sekilo. Tapi bila dia mengalami kenaikan, dia double lah, macam sekarang RM8 harga lah. With prices on the rise, the buyers are also struggling to meet end needs. Mana-mana tempat bagi semua naik. Ini bulan 5 ni semua naik lagi. Dengan api, dengan air. Sakit lah kalau orang gaji sikit, anak pula ramai. Memang sakit. Satu basket ni normally I'll buy about $50. Now satu basket ni about $100 lah. Tapi double lah the price. Kerjaan ni cakap banyak. Nothing effective. Ada formula kata. Mana formula? Ada. There's no formula. Ada formula yang tak menguntungkan rakyat. That's my view lah kan. Azwar Ramli, The Morning Post.